Nyonya aku tuh kalau dari jam 7, 8, setengah 9 sampai jam 9 itu ditinggalkan semua. Semua ditinggalkan nulis nomor. Nanti jam setengah 9, jam 9, setengah 10 baru inget lagi. Laper ya baru inget, semua baru inget. Sekarang jam 8 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahuku tuh lebih gurih ya. Aku oseng pakai kecap asin, ada cabai, micin, gula, garam. Rasanya tuh ada jamur hyoko, jahe, asin, manis, gurih. Nah, aku suka tumisanku. Lebih mantap. Aku juga itu ya, sayur. Gini enak banget ya.
makan pakai garpu itu lebih enak menurutku ya. Pedas, asin, gurih, enak. Anaknya mbokku perempuan sama menantunya tuh masih di sini. Orang sini tuh paling suka itu rasanya tuh sampai ke dalam. Kalau ngungkep tahu, ada asin, manis, gurih, pedasnya sedikit itu seneng mereka. Ada rasa jahe sama jamur itu seneng. Wah, alhamdulillah. Ini mau masak non halal ya. Aku suruh goreng bawang merah. Sama goreng jamur. Tambahin minyak ya. Ini minyak non halal ya. Kurang. Oh ya luro ah. Ada topukan semua topukan itu sih mingpai. Oh jadi susah lah. Ini jamur gitu. Diperes lagi. Ini jamur ini tuh bermanfaat banget. Potong lembut ya, gak lembut. Ini soalnya untuk diungkep. Ini tuh kalau misalkan menantunya besok nganterin ke rumah adik nyonya nomor 2 itu setengah jam dari rumah sini ke sana. Jadi sebelum ngantor suruh nganterin dulu. Ono-ono ae. Apakah uang ini diganti teman-teman? Bahkan jamur ini yang beli adik nyonya sendiri. Nyonya aku masak nongone wis dulure seneng.
Gosong pret. Ini cepet banget matang ya. Tuh hati-hati. Wes ya, ini nggak boleh gosong-gosong. Ini digoreng ya, ini wis digoreng tadi. Nanti mau sekalian dimasukin katanya. Nah, jamurnya dimasukkan ke sini teman-teman, digoreng semua nih. Inilah. Goreng sampai garing. Ini tuh biar wangi ya teman-teman. Ini namanya kalau di Taiwan tuh xianggu. Xianggu-nya seambrah-ambrah ini maksudnya piye. Ini juga suruh motongin. Ini tadi tuh wis digoreng ya. Jadi ini nanti terakhir aja. Dạ yêu mày ở yên. Yêu mày ở yên. Yên什么了？下午到现在写什么？还在问。那有没有赢？没有算啊，卖掉哪有可能哦？买东西没有算，还没有算啊。一定有。如果这样是有赢啊。如果一个都没有赢也没有用，对不对？现在下午到现在。这个是猪脚跟肉肉，那姐夫说明天几点要拿这个？ 1点40分吧。 打电话，拿个阿玲啦。赢800 lah, masya Allah. Ah, 800. Tertawa berbahagia kalau menang lotre. Wah, 揾落去有啊，20箍啊。係啊，你莫緊，我就甲你講啊，講你若吼，別人若咧拼，你就用這個。 Nah, cuacanya hari ini seperti ini ya. Dinginnya tuh enak, sejuk, nggak kedinginan. Karena wis malam ya, jalanannya sepi. Itu rumah Mbak Bru di sana. Anak pucuke iling i. Nanti itu telepon nggak tahu sampai kapan, telepon cerita, kenapa nggak nomor ini, kenapa nggak yang ini, kenapa yang nggak begini, aduh, kayak gitu. Pokoknya nomor itu membuat orang menjadi sutris. Ini nyalain lagi daging babi giling.
digoreng ya, minyaknya dan keluar. Nanti minyaknya diangkat. Ini non halal giling. Di Taiwan apa resikonya itu selalu masak non halal? Tidak, teman-teman. Contohnya ada teman saya yang kerja di Taiwan kontrak 3 tahun, sama sekali tidak pernah majikannya masak non halal. Kalau majikan saya ini tuh memang seneng masak, bedanya ada di situ. Dari zaman dulu kala, katanya nyonya, nek cerita itu ya, nyonyaku tuh dulu jualan makanan seperti ini. Ibaratnya mana yang enak dijual ke pasar seperti itu. Dijual bukan karena ndak punya uang, memang untuk memutar kehidupan seperti itu loh. Timbang bosen. Terus dulu katanya nyonyaku tuh hidup bersama mertua. Jadi hidup bersama keluarga dari mendiang kakek, ceritanya seperti itu. Terus yang namanya orang Taiwan zaman dulu itu ya harus menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya. Ibaratnya ya masak, ya melayani suami, ya nyuci baju, ibaratnya orang zaman dulu seperti itu. Masak itu ibaratnya harus. Jadi ibaratnya sekarang itu ke salon ya diayahi, dimasakin, temennya pengen ini dimasakin, itu pengen itu dimasakin, dimasakin seperti itu. Karena nyonya merasa kalau di rumah itu ada yayu seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ke Taiwan terus takut nanti kalau suruh masak babi ya apa, kalau saya itu mensyukurinya ya alhamdulillah tetap tak syukuri. Yang namanya kerjaan pasti ada positif dan negatifnya. Apa yayu itu nggak takut nanti masuk neraka, dosa, minyak ini dan itu. Saya tuh dulu tuh juga pernah ya teman-teman. Nek dikon masak babi itu hawane ku ya Allah, pengen nangis ngono rasane ya pernah. Terus ya yang namanya hidup ya, tak syukuri meneh. Alhamdulillah, pokoknya niatku, saya juga ndak pernah ngincip, saya juga ndak pernah makan, saya juga ndak pernah ibaratnya ini adalah sebuah pekerjaanku, saya meringankan beban nyonya, karena nyonyaku koyo ngono kuwi. Nek orang yang tak tandangi, kingko bare bengi. Sampai jam 11 sampai jam 12. Nah, sementara besok pagi nanti ada jadwal nyonya ke rumah sakit, saya diajak loh. Ora turu aku engko. Ngedit kok nanti malam masih ngedit video. Mumet pokoknya. Nah, sekarang gongso gula. Hai Dai.等一下还可以打电话啦。哦，你即马逐工吼，你看，逐工6:45，这个超大了怎么办？ 6:45。好的啦，等一下还可以打电话啦。要几点？这个要到几点？好啦，你收他谈无啦？那你收他谈。无要干就对啊啦，好啦，对啊，看有影则无要互咱安尼一载食真好。够啦，够啦，够啦。好啦，好。小心，等一下倒下去。这个是油，这个是油，摘去摘的，油。等一下，这个是好了吗？好了。好了，全部都弄了。那个是什么？这个是香菇的碎，最后那个很香，这个好吃。
加胡椒。这个你没有放糖哦。有。炒大缸切边后那边什么边碎一堆。我放旁边我的意思。这个是油啦，仔仔。油，这个是油。丢掉下来了。我们油也一大堆。对，大家不要加油，记得酱油。有几个酱有红的，我不想那。这个冲一点点丢掉下来。这个太黑了啦。哦，太黑。这个黑下去不漂亮。哎呀，那不用了。哎呀，真的太黑。看，很黑哦，像黑色素哈。黑多不那黑啊，仔仔。不是。它这个色素假的，还是这个比较香。等一下再加水，先给它焖。不要加水一下。等一下再加，等下颜色好了再加。颜色漂亮再加。那明天我们几点看医生？明天哦。可能要很晚。哦啊，那下午啊？是啊。对啊，他人很多，因为我明天去挂号，我要挂到几号？我们如果明天一整天在医院怎么办？不晓得。很像以前跟杨启东早上挂号，下午回来一下，是这样的意思啊？对。那明天杨启东要不要送？他现在去上学啊。哦，那如果我们两个人一整天在那边，不用住吗？也不用关系，我们在那。我跟你讲，我心里面是想说哈，等这个疫情哈比较下个礼拜还是什么时候去？如果杨启东有空的时候再去，这样的意思。对呀。这样比较好啊。如果很像本来是早上挂号，下午还再回来那边，很像以前那个的时候啊。那如果我们做到接应这样，老人家比较不简单了，太太，对不对？哇，老人家的我们也有昂做太太，很久的昂做我们也有太太看。肮糟了。对呀，昂糟我们很久的时候还有。这个没有坏掉哎，还很漂亮哎。对。Hiromi kan pai Romi。Nah, 这样录好了，盖起来，大家打电话到12点到1点钟都没有关系的。现在几点了？现在差不多11点呢。现在几点？我要看。我要看一下哦。现在9点。9点了啊，这个到10点就 OK 了。对呀，太太现在煮好了，太太给他们，太太打电话，不是这个。现在太太打电话，到明天也没有关系。没有。怎么样？你鸡肉有没有拿去吃？没有吃，忘记了。没有，这个是。明天再吃。要放冰箱了啦，明天吃。Kayak gini kan enak ya. Silahkan telepono sampai sesuk ya rapopo. Telepon. Gemes.
等下再酱干干呢？没有长，现在长，不要长，不要这样好了，随便。少一下。后来我们明天不用去看医生。不要去。很远了，太太。我们做起因差不多7分钟。我们如果做起因差不多7分钟。所以你看20分钟。你说不那个不远呢？我当初1个小时都很快，对不对？那要唱干干了，要怎么样？因为这个水还不够啊。要不然你颜色漂亮一下，等一下再下水啊。很漂亮，颜色很漂亮。对不对？谁的坏？卖猪肉的啊，用肥的给我搅出来。啊，有可能我加，这样子比较香。啊，有可能我加水。会边边的在这老塞。那什么时候要加水？要加就也可以加了。不加也可以。但是没有咸。不过咸你要加一点盐吧，比较不会那么腻，所以要加酱油，加酱油比较香。加薄盐酱油好了。乱来的。啊？乱来啊！这个是不是薄盐酱油？那个乱来很好送啊。啊？那个很好送。我知道了。这个比较颜色比较颜色。大家本来现在喜欢黑黑啊。不是黑的，我要喜欢咸的。哦，我们如果放一大堆很多种酱油，这样不会乱来啊，太太。不会。这样比较好。等一下它的味道不会外过气窗，这样不会。酱油100吃，一下吃到饱。两够不够？给它动，不能太多，也不能太少。还要吗？不要。太多也不好吃，对不对？这个要卤1个小时，太太。如果2个小时这样怎么样？不可以。不加味精哦，本来现在太太嘴巴没有长到味精都不对哦。Aku也很喜欢味精啦，相信我了。家里也一大堆味精。你有糖啊，有酱油的啊，干嘛一直加味精？哦，不对。对。哦，而且中午也加味精。而且aku也很喜欢味精，看我有看到它。他们家有没有味精？有. Ini nanti sampai jam 10 malam. Nah, seperti itu. Dulu itu saya tuh pas waktu junior di sini ya nyonya aku tuh telepon jam 11 baru masak teman-teman. Soalnya ya wis pokoknya seneng dhisik seneng. Lali sak kabehane. Nah, tak turuti sampai bengi namanya sik bocah anyaran ya teman-teman. Bocah anyaran itu ibaratnya disentak yo meneng, apa-apa tuh puji, mohon maaf, wis pokoknya maaf. Suwe ya kita yang namanya manusia itu kadang orang tua itu lupa teman-teman, jadi harus diingatkan. Nah, gini nyonya, dimasak dulu kayak gitu. Jadi harus dikasih pengarahan supaya hidup lebih teratur ya. Aku kalau ngomong memang kayak gini nyonya aku tuh kadang itu merasanya tak rasanya. Kang C这有带便当啊，带豆腐，谁会也吃？
荠菜有吃哈。那如果没有吃佐餐有没有？这样说也不要煮太多，不要煮太多，吃不完，吃不完，留明天。也刚好啊，本来撒1把的芽菜而已，还可以烂一点。那大家刚才也有吃菜啊，吃到硬哎。哦呀，那如果还没吃，现在撒也可以的。如果想吃菜，等一下睡不着。这个是谁带回？带口罩忘记是谁的呀？我带的，不是姐姐。Ada. Nah, cuacanya anginnya gede ya. Dingin-dingin, anget-anget. Daging babinya ya. Mau dianterin ke saudara sama ke besan nih. Ini jamur. Udah disiap. Nah, ini juga disimpan di kulkas. Ini sisaan untuk kita. Ini mantunya mau ngambil ya.